Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat semua. Sekarang kita berada di episod yang kedua, sahabat. Masih lagi dengan kerja kikis mengikis parasit, tumbuhan parasit dekat ranting pokok longan ini, sahabat. Kita akan bersihkan ranting ni bagi dia cantik sikit, sahabat, supaya sedap mata memandang sebelum kita tanam kangkung dekat sini, guys. Okey, sudah hampir siap, sahabat. Tinggal sedikit saja lagi. Pelan-pelan kayuh kita, sahabat. Kerana dia berada lebih tinggi dari mata, jadi hati-hati. Memang berhati-hati ni, guys, supaya habuknya tidak masuk ke mata. Okey, kita kikis dia, guys. Kikis bagi dia licin. Kikis dia. Kikis dan kikis lagi, guys, sampai bersih. Okey, kerja membersihkan parasit dekat ranting pokok ni sudah siap, guys. Nampak sudah licin dia. Nanti kita akan pakukan dia di sini, guys. Kita paku di sini untuk gantung pokok-pokok kangkung yang kita akan tanam nanti.